Melbourne. Najla, kita nak pergi mana? Melbourne. Melbourne. Bye-bye. Mana Asha? Tak nampak Asha. Bagi. As usual. Alright. I'm going to Melbourne. Today is a 9-day trip. 9-day trip to Melbourne. Because today, this month is July, so kita nak cari winter. Laju ingat budak-budak ni. Masing-masing dengan stroller masing-masing. Hey, let's go. Balak tak ni? Beli ayam. Get ready to depart. Zaman will pass. Ketiga pergi toilet, saya start. Jadi bel, tak ada orang pergi toilet. Amboi. 1 hour to go. Dah nak sampai dah. Jom lagi. Syah, tak mau. Angela? Okey. Okey, sejam lagi nak sampai dah kita. Boleh. Asha, sit down properly Asha. Sit down properly. So, kita dah sampai kat mana ni? Kita sampai kat Melbourne, Tulla Marine Airport. So, dah sampai pukul 1 pagi. Kita makan 1 pagi waktu sini. So, kita singgah makan. Gelap je, that's our car rental. Okay, so tutup zip semua dah. Terus singgah makan kebab. Mana dia punya nama? Tak ada nama. Pit Stop Kebab. So whoever come here, the name is Pit Stop Kebab. Siapa yang nak makan halal kebab ni ada airport lah. Pit Stop Kebab. Okay, jom kita makan malam dulu before kita pergi tidur. Tak ada orang lah 1 pagi. Kan? Ada orang kerja lah kot kat ni. Kan? Sambar kerja malam. Pukul 1:30 pagi. Masing-masing duk makan kebab. Kebab. Dengan kebab juga apa nama meat platter. Kita ada kambing. Ada ayam meat platter. Ada ayam lagi meat platter. Selamat pagi kan cakap. Waktu Malaysia baru pukul 11. Aduh. Pagi hari di Victoria ada orang bagi makan burung. Mereka bersepah lah burung yang di sini disebabkan ada orang bagi makan. Siapa punya kerja lah ni. Habislah sepah pada bola ni. Hey. Oh ha. Betul gabu rotinan. Pagi-pagi ni kangaroo punya banyak. Budak-budak semua lena. Tak boleh lah nak tengok kangaroo semua kan. Tengoklah nanti kat dalam kamera je lah kita. Ada pandang kita pasal dekor tu. Betul kita kan? Benda member tu buat tu. Tu buat tu. Betul kita betul lah.
Okay, this is our caravan for the next 8 days. So kita di Kangaroo Valley, nama tempat ni. Okay, nama ni. Tapi sebab memang dia banyak kangaroo, sangat banyak tadi. Ni Kangaroo Memorial Tower. Dia bunuh banyak sangat kangaroo kan. Sampai buat Memorial Tower siap. Kawan, kenapa dia ada Memorial Tower? Kawan, kenapa dia ada Memorial Tower? Sebab dia makan kangaroo. Dia makan. Kita nak masak breakfast dulu. Yeay. Sana ada tu. Nanti kita tengok sekejap lagi. Lepak untuk tengok kangaroo. Kecoh. Semua kecoh. Ada kat mana ni? Kangaroo Valley lah. Jom kita nak masak breakfast dulu. Aira dah kapar. Ada asap. Bapak ada? Azira ada asap ke? Azira daripada airport sampai sini tidur. Hebatlah dua orang tu. Tak bangun-bangun dia. Lah. Tak pakai topi, Bear? Tadi Bear go exploring. Nampak bird dia? Adakah bird dia? Atas pokok. Cuba cari tengok. Kan dia panggil cekak. Sebentar kita masak breakfast. Budak-budak nak pergi tengok kangaroo. Let's go deh. Go. Come. Go cepat Bear. Bawa Bear. Jom Bear tengok. Oh, Aquila Eagle Star. Itu bukanlah. Apa? Aquila Eagle Star tu bukan nama burung tu. It's a bintang kat langit. Bintang je. Bintang di langit. Jalan kat depan cepat go. Tak nama dia je. Dia lukis gambar. Lawa tak? Kita di atas bukit lah. Cantik tak? Tarik jangan bijak. Air bijak. Tak ada bijak ke? Tak ada bijak? Kak Asyan ni lah. Mana ada kat ada bijak? Sekali je tu dah. Kau cepat kita tengok tu kat situ ada tulis apa. Jangan bijak, tarik jangan bijak. Tarik lah. Apa ni? Tarik bird lah tu. Go. Baca kat sana tulis apa. Syah. Morul nama tempat ni. Morul viewing platform di atas bukit. Wuminjeka. Welcome. Wuminjeka. Mana nampak tak kangaroo banyak-banyak tadi? Ada nampak? Tak nampak? Terlindung kat pokok. Terlindung kat pokok. Tadi banyak kan? Dia banyak kat bawah tu. Dia terlindung kat pokok. At least we forget, dia kata. Ada tadi. Bye-bye everyone. Kita kat mana ni? Apa nama tempat ni tahu tak?
Ada banyak tadi. Yasashi. Only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm. Bye-bye, Laila. Bye-bye. Teach me the language of rustling. Nampak pula kangaroo. Thank you bawa ke jalan. Ah. Oh, thank you bawa ke jalan. Apa ni? Oh, Breakfast? nine. Cheese nam. Bawa parking tempat condong. Macam bawa parking tempat lurus. Okay, dah cukup dah main. Let's go. Come. Enough. Ambil tu towel dengan tinggal rata-rata. Come, let's go. Towel, take. Okay, let's go. Jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti. Dah tak tahu berapa kali lah. Tak sampai-sampai lagi tempat yang dituju. Kerana cantiknya ciptaan Allah Subhanallah. Sangatlah lawa ciptaan Allah. Jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti. Bye-bye. Banyak chicken dia. So kita beli chicken dia tadi lah tu. Oh, penuh chicken dia. Anjing dia jaga chicken dia. Nampak tu? Free range chicken. Anjing dia jaga free range chicken. Okay. Nanti tadi kita jalan-jalan, kita nampak satu ekor tanah penuh dengan apa namanya, ayam. Dan ayam tu tengah dikejar oleh anjing-anjing. Tengok apa anjing tu buat. Rupanya it's a free range egg dia jual. Ada lime,
Dan ni anjing-anjing penjaga ayam tu. Dia kejar ayam tu sana, dia kejar ayam tu sini. So cute. Habis kelang kabut ayam tu lari tadi. Sebenarnya kelang kabut mana? Fresh poo. Oh my god. Siapa nak beli poo buat baja? Boleh. Jumbo dah tak ada. Tinggal yang normal. Jumbo $30. Pick and pack yourself. 800 gram finish also. Tak ada already. So tinggal yang tu je lah. Ni ada ni. Spot. Potato. Kalau nak makan potato lah. Okay, let's go. Make satu je. Tak berhenti. Subhanallah. Gemuknya dia. Oh. Ya Allah. Hati yang makan lembu sini. Okay, now kita di Warburton Water World. Tapi because it's winter, so Water World dia tutup. So boleh main yang tak ada air je, yang kering sahaja. Water World is closed. Warburton Water World. Sebab winter, so dia tutup. Tak apalah. Jadi budak-budak main taman mainan sahaja. Igih semasa nak main. Tapi yalah, ni one thing about Australia lah. Dia punya gelonso, ya Allah, playground dia. Semua yang berbahaya tak ingat dunia. Tengoklah gelonso kanak-kanak. 5 tingkat bangunan dia buat. Jangan dah jatuh sudah budak-budak ni. Itik di mana-mana as usual. Oh, dia dah tutup lah belah sini. Warburton Holiday Park. Yeah. So all the greeneries. Cantik lah padang dia. All the kids is there. Tak peduli langsung kita check in ke apa ke. Main tak berhenti dari tadi. Mainlah apa-apa nak. Okay. So many animals over here. Macam-macam ada. And this is the park. This is the reception just now. Okay, let's go set up our camp. So now we are at the Warburton Holiday Park. We're gonna park here for 2 nights. So they got so many activities over here. But it's winter, so not many people. So we just register just now. We buy this one for tonight. So we're gonna make a campfire at our park, and our park is the other side. It's a big map here. So many. The holiday park on the side of the Warburton Water World just now. So let's set up the camp, and then after that we continue to explore Redwoods after this. Okay, let's set up the camp first, then we go for Redwoods. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, ada bird, nampak tak? Cantik kan? Come, let's go. Nah, masukkan. Cepat. Asha. Okay, this is our camping site for 2 nights. Kenapa kita ambil dekat sini? Because betul-betul di sebelah river. So, ada meja betul-betul sebelah kita punya van. See. Yeay. Yang tak orang Asha. Siapa nak mandi boleh mandi. Bani tak nak mandi? Tak. Baba Bani. Saya banyak yang Nanti Baba mandi. Saya bila? Nanti hari ni tak, esok. Kita tidur sini, esok baru kita mandi. Tahun ni kita nak tengok hutan dulu. Baba ayalah. You are standing on
the unceded lands of the Wurundjeri people. Wurundjeri kat sini dia kata. Ni? Wurundjeri people. Pula. Interesting So that's a river. Free boleh lah kita mandi. Jom. Tapi esok. Kita nak masuk apa? Red Redwood forest. Forest. Redwood Forest ni is sequoia tree. It's a sequoia tree. God bless you too. Yeah. Thank you. Yeah. Have a good day. Yeah. Peace. Yeah. Beli ke? Wait, nanti teranggar. Jalan. Wow. Wah. Ada di. Bawah pokok ni. Cinematic. Giant. Tapi kita macam Harry Potter ingat tak? Apa nama itu tu? Tak. Tempat dak ke? Dak Forest. Tak sore. Mama yang kena tinggal kat belakang. Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space in the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene place. Let it go, let it be, like a river rolling free. In the silence you will see the harmony of you and me. The stars align, they softly hum, telling secrets. Kita dah lari. Kita jumpa sarang burung. Uyo. Kat mana ni? Dalam sarang burung ke? Our hearts Kena tangkap dengan burung. Oh my god. Okay dah. Nanti tak nak kuah. eternal. Hati-hati jangan jatuh. The drum Sequoia Forest. glimmers Redwood Forest. on the Forest. Okay. nature hums her song. No
Bye-bye. A lullaby to draw in. Where weary wanderers do invest. Let it go, let it be. Like a river rolling free. In the silence you will see the harmony of you and me. Woke up late, missed the morning glaze. But the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. It looks like we found the two biggest one. The three over here now after running here and there. So, lebih kurang berapa ni? 5 pelukan? 5 orang ada kot nak peluk satu batang ni. Ya, 5 people. Cara berdiri sebelah dia tengok. Cara peluk dapat tak? This one ni. Ini big. Cara peluk tengok. Tak belatan dapat tak peluk dia? Asha. Tak dapat Ha, 4 orang pun tak dapat satu pelukan lagi. Wah, this one big lah. This one is the biggest. Baba pun tak dapat. Sama kat situ. Ha. Tak dapat lah. This one the biggest. The biggest one this one. Sangat besar lah yang ni. Yang ni tak tahu. Mungkin 6 orang je lah. Cuma yang ni, this one. Dia ada 3 pokok atas kan, Syah kan? Dia pecah jadi 3. Hebatlah, dia pecah jadi 3. Today's for us, no time to lag. Dark Forest. Jom kita lari. Sini pula. Come. Sini pula. Come. Sini pula Aisyah. Sini pula. Sini pula. Come. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streets. Let's write a new story. Leave the old behind. Someone's cooking love in the air. I swear. Yang ke berapa dah ni? Ke-5 dah kot. Yang ke-5. Macam biasa, budak-budak kecil, di mana-mana kita singgah akan ada taman mainan. Time shall pass. Enjoy while it lasts. Kita di Wurunjeri, nama tempat ni. Wurunjeri. Jangan mana? Jangan bakang.
Subhanallah cantiknya ciptaan Allah. Ciptaan Allah sangat-sangatlah cantik ya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Walillahilham. The good thing about caravan is nak solat nanti mana-mana boleh solat dalam caravan. Ada sinki, boleh ambil wuduk, settle, tak ada masalah. Woke up late, missed the morning blaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan. What are we doing? Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles crashing waves. Shah, what are you doing? No shame. What are you doing? Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turn slow. Let the breeze tell us where to go. Big dah fire kita. Beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete Best ke? under my bare feet. Dah tak sedih dah. Crowds moving like